Ramai wanita sekarang yang umur 40 tu dah ada simptom-simptom menopause, dan umur 40 tu pun ada paling awal dah mula menopause. Okey, apa maksud menopause ni? Menopause ni maksudnya bila seseorang wanita tu dia tak datang period selama 12 bulan berturut-turut. Maksudnya dalam 1 tahun tu memang tak ada period langsung. Okey, dah lebih 12 bulan tak datang period, kebarang kalian dia dah masuk kepada sindrom menopause awal ataupun premature ovarian syndrome. Disebabkan oleh punya keadaan sekarang kan, keadaan semasa ni kan ada macam-macam chemicals, kita punya persekitaran ni banyak yang tercemar, lepas tu kita banyak guna produk-produk yang ada chemical. So ada setengah-setengah orang tu dia kalau orang-orang zaman dulu umur 60 baru menopause, tapi bila wanita-wanita yang terdedah dengan masalah toksin, terdedah dengan chemical, ataupun memang ada genetik, chromosomal changes, maksudnya dia ada memang masalah genetik, setengah orang tu boleh jadi menopause awal. Ada setengah-setengah orang tu bila kita buat penyiasatan lebih lanjut memang tak ada apa-apa sebab pun kenapa dia menopause, tak datang period. Okay. Risiko ni bertambah bila seorang wanita tu dah berumur 35 tahun ke atas. Dia akan datang simptom-simptom perimenopause. Perimenopause ni ada simptom yang datang sebelum dia berhenti period sepenuhnya. Sekarang ni dekat Malaysia, kajian menunjukkan umur 50 tahun dah menopause. Kalau dulu umur 60 tahun baru menopause kan, wanita sekarang umur 50.7 dah start menopause. Ini kajian yang terbaru wanita di Asia lah. Okay, sebabnya mungkin macam Dr. Ni cakap tadi, kita punya persekitaran ni tak berapa bagus. Lepas tu pemakanan kita, kemudian kita banyak terdedah dengan pencemaran chemical, toksin. So banyak menjadikan ovarian kita ni tak menghasilkan telur tu lebih awal dan menyebabkan tak period. Okay.